Kalau korang buat kerja yang terdedah dengan gas yang bahaya, pakai face mask macam ni. Baru paru-paru korang lebih selamat. Yang ni boleh tapis gas yang bahaya. Filter bahagian dalam dia ni korang boleh ganti banyak kali. Sebab body dia ni selagi elok, korang boleh pakai. Ganti dia punya filter. Face mask macam ni dijimat tau sebab dia punya filter ni ganti-ganti saja. Dia punya getah mouting dia ni jenis lembut tau. Untuk korang pakai lama memang sangat selesa. Dan dia punya mouting dia ada satu bahagian kepala, satu lagi mouting dekat bahagian leher. Dua mouting macam ni baru selesa untuk pakai lama sebab face mask korang ni dia akan pegang macam ni. Dia akan lebih ketat. Dia punya mouting ni korang boleh adjust. Kalau saiz kepala besar, korang besarkan dia punya saiz. Sebab yang ni universal. Kepala kecil boleh pakai, kepala besar pun boleh pakai. Dia punya filter body ni, dia boleh pisahkan macam ni. Jadi mudah untuk korang servis, bersihkan bahagian sini. Jadi kalau korang nak cari face mask yang boleh tapis gas yang bahaya, korang boleh pakai face mask macam ni. Buat kerja meracun rumput, meracun pokok, korang buat kerja mengecat guna spray gun, korang buat kerja fogging nyamuk, pakai face mask macam ni, baru paru-paru korang lebih selamat. Untuk buat kerja lama, baru selesa. Jadi face mask ni korang boleh check dekat link video.